Dia kata tarikh bertunai, tarikh berkahwin saya ni, saya ikut ni lah kira ni. Maknanya kira molek ni. Adakah benda ini dikira kurafat? Kurafat ni, tarikh-tarikh ni gapo dia apa semua, molek ke tak molek gini. Dia bab tarikh ni kita kena belajar. Alam ini Tuhan tak buat sama. Setahun 360 hari. Setiap hari ada tabiat dia. Musim 12 musim hujan, tengah ni musim panas. Kira-kira dah ada 4 musim dia. Pergerakan matahari menyebabkan bumi berubah kepada 4 keadaan. Musim bunga, musim luruh, musim gugur. Pah, Nabi tunjuk dah kira-kira dia. Kalau kita cerdik, cakap buat musim hujan. Ni kita nak kira kasar dulu sebelum kira hok molek ni. Hok ni halus sangat. Kita nak kira cara kasar. Adakah sama dak hari sehari-hari tiap-tiap hari ni? 360 hari ni sama ke dak kalau kita fikir? Tak sama. Berubah cuaca ni musim panas, ni musim covid, ni musim penyakit. Lain. Maka tarikh-tarikh dia ada. Dia ada tarikh. Maka ada ilmu hok betul juga. Supaya kita lah. Ramalan cuaca. Jangan percaya kepada ramalan pun dia jadi syirik. Pas dia mau bawa baju sejuk apa semua ni, bawa baju hujan apa semua. Malah dia mau kata hujan. Ambo percaya kepada ramalan kurafat dak. Ya adalah ilmu dia nya. Kalau orang mengaji bab bitel, kalau bitel duduk lagu ni, molek untuk menanam. Sebab apa? Udara dia molek, air hujan akan cukup. Kita tak reti, kita akan kata reka belaka ni pokcik ni kata. Dia pandai tengok. Orang dulu tengok awal pandai dah. Kalau awal duk bawah matahari lagu lain. Kalau matahari duk bawah awal, kalau dia gerak cuma mana kita kira 1 2 3. Dia gerak cuma mana? Angin laju setara ni. Dia molek ke ni. Pas kita tak reti, dok kata kurafat ilmu orang tua. Ngaji malah. Wa fauqa kulli zi ilmin alimun katanya Tuhan. Di atas segala orang dok mengaku alim-alim, ada lagi Tuhan yang maha alim. Ingat ilmu kita saja ke? Ilmu Tuhan ni banyak. Tuhan tak bagi kita sorang. Kalau tidak dia jadi takabur kita. Nyo bagi hak ni sikit. Pocik ni tak pandai baca Fatihah, tapi ilmu ni dia pandai. Jangan nak tanya ilmu Fatihah lah dengan dia nya. Patut nak nafi ilmu orang. Apa jenis perangai lagu tu? Dia bagi basikal tak reti. Apabila ustaz ni reti belaka. Masuk kubel lagi. Tu ilmu masuk baru, tak ilmu astronomi lagi. Orang lah ni duduk kata bodoh orang tua kita. Orang tua kita aling dulu pergi ke laut tak bawa gapo satu. Amerika bawa kompas. Takut tak jumpa daratan ni. Orang tua kita pergi sengih-sengih gitu ya. Boleh kelik Dia tengok lagu mana? Tu penting ilmu ni. Ni dok kata orang tua kita kurafat. Dia tengok bitel ni bitel darat. Kalau pergi sini siapa di Kelantan, pergi bitel ni siapa Terengganu. Ni kau ni dia boleh royak seso. Hak ni daratan, hak ni nak pergi ke Amerika, hak ni nak pergi ke. Sebab tu pun kita tak pakai kompas. Ilmu. Ada lagi generasi membodohkan mu ayuh. Nabi royak dah akhir zaman akan timbul satu golongan orang muda duduk kata ke orang tua dia. Ada muslim ni. Habis ilmu orang tua kita dia kata kurafat, duk kata gapo. Dia mengaji tak seh. Ngaji pun tak faham pada kata. Ilmu ni falsafah dah pula, pening dah pula. Dia mengaji tak seh, palak tak reti, rubuk mujayak tak reti baca. Tu tak kira tu lagi. Astrolog hok zaman dulu. Tu big idea. Kecek saja, buah saja. Hok tu kita kata gini. Hok ustaz hok kecek sedak-sedak tu kata demo kecek video demo sajalah. Kalau demo tajwid, kecek bahasa tajwid saja. Kalau demo bahasa Arab, kecek bahasa. Jangan campur lah. Bukan alim. Pun demo hamba tahu setara mana demo ni nak kecek semua bidah. Amo nak wi kesedaran sebab ramai lah ni sikit-sikit gak kurapak selalu